Okey. Kita ikat ni, kita ikat atas ni Okey, kita ikat balik lah bagi batut. Batut last sekali bawah. Bawah dah ada payah sikit lah sampai. Bawah kena ikat kuat sikit takut dia tergerak. Okay dah. Sini ada soket. Saya cuk balik lah kat sini. Kalau bit letak. Lepas tu yang last ni wayar api. Ni baik-baik sikit sana jangan sampai touching. Jadi yang kita ikat balik 10 sini. Ikat ni pun jangan kuat-kuat sangat Kita agak-agak takut nanti kan putus dalam ni. Lepas tu ni ada dia punya cover api. Jangan touching. Masuk balik. Okey. Nanti kita try lah. Sekarang ni bacaan ni normal lah 13.8 13.9 tu dah normal lah tu. Kalau sebelum ni dia tak normal. Kita running biasa pun dah jatuh kepada 13 turun pergi 10 9. Jadi ini bacaannya okey lah Okey, kira masalah selesai lah.